Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita mula online kelas untuk sains yang pertama. Okay, jadi hari ni cikgu akan bincangkan soalan negeri Melaka. Kenapa cikgu pilih bab ni? Sebab cikgu nak buat buang fear berkenaan takut soalan pengiraan dalam sains. Ini salah satu contoh yang famous lah. Okay, so ini ialah bab 11 tingkatan 4. Okay, bab 11 tingkatan 4. Nanti boleh rujuk ni lah. Okay, bab 11 tingkatan 4. Okey, bismillah. Okey, soalan ni kita baca soalan dulu. Pertama sekali mesti baca soalan. Rajah 6.1 menunjukkan graf gerakan kereta sorong dari satu kawasan ke kawasan yang lain di tapak pembinaan. Okey. So, soalan minta nyatakan maksud hal laju. Okey, yang ni cikgu nak bagi homework. Sebab maksud ni kan anak-anak, awak tak boleh ambil daripada mana-mana. Jadi kalau maksud ni awak kena rujuk buku teks. Jadi cikgu nak bagi homework, rujuk buku teks, tulis maksud yang awak dapat daripada buku teks dekat situ. Okey, pendek je maksud dia. Cuba cari sendiri maksud hal laju. Hal laju ialah kadar bla bla bla. Okey, nanti awak cari. Okey, cikgu tak boleh hajar yang kat sini. Itu mudah sangat untuk cikgu ajar. Cikgu minta tolong buka buku teks. Online pun boleh akses walaupun awak dah tingkatan 5. Okey, pertama sekali mari cikgu tunjuk kepada awak ini graf apa. Ini ialah graf apa? Untuk makluman anak-anak, graf gerakan, okey, ini nama kita panggil graf gerakan. Graf gerakan bagi tingkatan 5 ada 2 jenis graf sahaja, iaitu graf hal laju masa dan graf sesaran masa. Jadi macam mana kita nak kenal mana satu adakah graf yang kita tengah tengok tu graf hal laju masa atau graf sesaran masa? Okey. So kita membaca graf ni dengan bentuk graf paksi Y, X. Okey, awak dah belajar matematik kan? Yang menegak ialah paksi Y, yang melintang ialah paksi X. Jadi mari kita tengok pada graf ini. Graf ini paksi Y-nya ialah hal laju, paksi X ialah masa. Maka nama graf ni ialah graf hal laju masa. Okey, so kenapa kita kena kenal pasti graf ini graf apa? Sebab daripada graf kita boleh tahu apa maklumat yang kita dapat. Okey, memandangkan hari ni cikgu nak ajar graf hal laju masa sahaja, jadi cikgu terangkan apa maklumat yang kita boleh dapat daripada graf hal laju masa. Okey, sekali lagi kelas, apa nama graf ni? Graf hal laju masa. Okey, graf hal laju masa ni anak-anak, pada paksi Y dia ialah hal laju. Ini paksi Y siapa yang belum tahu? Okey, siapa yang lupa ini ni yang cikgu tunjuk ke atas ni ialah paksi Y, yang melintang ni anak-anak ialah paksi X. Okey. Paksi Y menunjukkan hal laju, maka paksi X menunjukkan masa. Okey. Jadi kan dua maklumat yang kita boleh dapat daripada graf hal laju masa ni ialah yang pertama, dua maklumat yang kita perlu cari. Dia ada maklumat yang jelas, tapi yang kita perlu cari ialah sesaran. Yang kedua ialah pecutan. Sesaran tu apa? Masih ingat lagi tak masa awak tingkatan 3 awak belajar segitiga ini? Jarak sama dengan hal laju bahagi masa. So sesaran actually anak-anak ialah jarak. Sesaran ialah jarak. Tetapi jarak terpendek. Jarak terpendek kita panggil sebagai sesaran. Apa tu jarak terpendek? Contoh ini rumah Abu. Okey, ini rumah Ali. Okey, ini sekolah. Abu ini rumah ni lah. Rumah siapa ya? Ali lah, nama Ali. Ini rumah Abu. Ini sekolah. Ali boleh nak pergi sekolah melalui rumah Abu. Baru sampai ke sekolah. Tetapi jaraknya jauh. Jadi Ali ni boleh terus ke sekolah. So inilah jarak terpendek kita panggil sebagai sesaran. Ini jarak juga ni. Ini jarak, tetapi sesaran ialah yang ini, jarak terpendek. Alright. Jadi kan anak-anak, macam mana nak mengira sesaran? Nanti kita akan belajar lah. Okay. Dalam soalan ni, ada benda yang kita tak perlu kira tapi kita boleh dapat. Apa dia? Iaitu hal laju. Hal laju ni kita tak perlu kira, kita boleh terus dapat. Okay, mari kita tengok soalannya. Soalan B. Berapakah hal laju kereta sorong apabila masa ialah 4 saat? Okay. Mana paksi yang menunjukkan masa? Paksi X kan? Paksi X ni menunjukkan masa. Masa berapa saat? Masa 4 saat. Okey, masa yang dia minta. Berapakah hal laju kereta sorong itu apabila masa ialah 4 saat?
Masa jelas di sini. Hal laju pun jelas di sini anak-anak. Jadi, kita ambil tengok masa 4. Kita naik je ke atas. Okey, lepas tu sampai sini awak letak pembaris awak. Awak akan dapat hal lajunya. Hal lajunya ialah pendek je jawapan dia 12 ms negatif 1. Mana cikgu dapat ms negatif 1 ni? Cikgu ingat, cikgu tengok unit ni. Unit ms negatif 1. Ini jelas. Okey. So hari ni soalan ni dia hanya minta awak cari sesaran saja. Soalan seterusnya. Cuba kita tengok. Tentukan sesaran kereta sorong itu pada 6 hingga 10 saat. Jadi cikgu hanya ajar sesaran dululah supaya awak tak pening. Okey. Pecutan nanti cikgu ajar. Okey. So sesaran pada saat 6 hingga 10 saat. Okey. Bagi graf hal laju masa, sesarannya ialah luas di bawah graf. Apa maksud luas di bawah graf? Okey, luas di bawah graf ialah, okey, awak perasan tak kalau cikgu bahagi ni kepada 3 bahagian? Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A bentuk apa? Ya, betul. Bahagian A ni ialah bentuk segitiga. Okey, cikgu colourkan dia supaya awak notice je lah. Okey. Bahagian A ni ialah bentuk segitiga. Okey, bahagian B bentuk apa? Bahagian B bentuk segi 4. Okey, bahagian C bentuk apa? Bahagian C bentuk bentuk apa ni bentuk segitiga. Betul. Cikgu confused. Okey, jadi anak-anak, luas ingat lagi tak macam mana nak mengira luas? Okey. Sesaran ialah luas di bawah graf tu. Okey, so kita nak pada 6 hingga 10 saat. Di mana 6 hingga 10 saat tu? Okey, 6 hingga 10 saat. Ni. So kita tunggu rujuk balik graf kita ni anak-anak. 6 di sini sampailah 10. Jadi kita dapat bentuk apa ni? Bentuk segitiga. Okey, 3 segi ke segitiga. Okey. Jadi kan masih ingat lagi tak cara mengira luas segitiga? Macam mana luas segitiga? Luas segitiga sama dengan 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Jadi kan anak-anak, ini ialah tapak, panjang tapak. Ini ialah tinggi. Tinggi ni berapa? Sama je. Sampai ke atas ni tinggi. Tingginya ialah 12. Panjang tapaknya berapa? 6 hingga 10. Jangan cakap panjang tapaknya 10. 6 hingga 10 ni berapa? 10 tolak 6. Dapatlah panjang tapak ialah 4. Jadi, luas segitiga kita ialah 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Bermakna 1/2 darab 4 darab dengan 12. Very good. Okey, mari kita buat di jalan kira sini. So, sesarannya ialah, sesaran sama dengan 1/2 darab apa tadi? Panjang tapak. Ni tak perlu tulis. Cikgu je tulis untuk tolong awak. Jangan tulis apa? Darab tinggi. Jadi awak tulis yang ni, awak tulis 1/2 darab panjang tapak tadi berapa? 4. Darab tinggi berapa? 12. So awak tekan kalkulator awak. Okey, awak tekan kalkulator, awak dapati jawapannya ialah 24. Okey, tengok unitnya apa? Unitnya M kan? Ambil yang depan ni je. 24 meter. Itu sahaja untuk soalan ni. Cikgu harap dapat membantu awak bersedia untuk SPM. Okey? Ingat, secara conclusionnya ialah kalau disuruh cari hal laju memang ada dekat sini. Tapi kalau disuruh cari benda yang tidak ada dalam graf, iaitu sesaran atau pecutan, kita kena kira lah. Okey, sesaran ni kita boleh mengira melalui luas di bawah graf. Okey, pecutan dikira melalui kecerunan. Itu insyaAllah nanti kalau kita jumpa soalannya, kita revise balik lah. Cikgu harap dapat membantu awak. Okey? Assalamualaikum.